Channel aku dah tukar nama, tapi aku bukan saja-saja tukar nama. Sebab dulu aku gunakan nama MMA for Nerd, tapi orang susah nak cari. Nanti dia keluar MMA for Nerd yang lain. Jadi video aku orang tak tahu dan nama tu pun terlalu panjang. Jadi aku tukar kepada Fadli TV. Lagi pula aku ni bukan buat konten MMA saja. Aku pun ada buat travelog, aku ada buat fighter mindset. Sometimes aku juga ada review barang-barang. Maybe in the future kita tak tahu. Jadi aku tak nak limitkan aku punya konten terlalu niche. Dalam channel aku ada satu playlist. Aku buat travelog. Dekat situ title dia MMA off cam. Maksudnya setiap kali aku off cam, maksudnya tak training, aku akan pergi bercuti dan aku akan bawa korang sekali sama-sama dengan aku pergi bercuti. Mungkin tempat tu boleh bagi inspirasi dekat korang. Dan aku juga ada MMA vlog. Dekat dalam MMA vlog tu semua aku punya training, aku pergi melawat gym, aku pergi melawat competition, fighter-fighter aku lawan. Semua vlog tu aku letakkan dekat dalam MMA vlog. So kalau korang minat live sebagai seorang fighter, and then korang minat travel, jangan lupa follow aku, subscribe channel YouTube aku. Kita jumpa lagi dalam Fadli TV. Let's go.